So awak sekarang ni kita pun ada satu trend anak-anak muda lebih suka dengan populis yang suka berlakon dalam social media dan seterusnya. Kalau nak kita cakap berkenaan dengan sumbangan, awak boleh selidik sendiri, membuat satu research, okey, dengan kawan-kawan ataupun expert ataupun profesor, cikgu, polis, kerajaan negeri, Tuan DO dan seterusnya. Menggunakan semua platform. Jangan percaya cakap saya. Sumbangan terbesar sekali kepada rakyat bangsa Johor adalah daripada keluarga diraja negeri Johor. 100 lebih juta setahun. Peralatan hospital, pembantuan hospital, pendidikan, duit kepada orang miskin, termasuk dengan makanan. Itu juga termasuk dengan orang naik haji. Tetapi awak tak nampak kami mewar-warkan dalam media sosial kerana perbuatan itu adalah ikhlas. Tetapi sebagai ahli politik pun saya rasa sama juga. Mereka terpaksa war-warkan dalam social media kerana untuk pastikan ada engagement dengan rakyat dan mereka nampak, awak semua boleh nampak mereka punya kerja keras. Itu saya faham. Tapi sebelum membuat apa-apa keputusan, buat penilaian dulu. Pasal kita ni ramai Hollywood. Paling Hollywood sekali yang dekat Muar. So saya tak suka dengan Hollywood. Saya suka orang yang melaksanakan tugas.